Assalamualaikum semua. Tanya ke staff video ni? Kita tanya persiapan raya diorang. Berapa banyak modal yang diorang pakai? Jom. Kita tanya dekat kita punya manager tu. Puan Jual, berapa banyak modal yang digunakan untuk bulan raya? Untuk Puan Jual lah. Dah 2,000 something dah. Allah. Raya kan? Okay. Kita tanya dealing staff. Cik Kisha, Ya. berapa banyak dah modal raya yang dikeluarkan? Dalam 500 lebih. Banyak budak perempuan ni. Perempuan. Kita tanya staff lelaki pula macam mana? Okay, jom. Kita tanya geng SA dulu lah. Lepas tu baru kita tanya geng Bowman. Kira tu. Dah berapa banyak dah kos yang dikeluarkan untuk hari raya saja? Pribadi ke apa ni? Pribadi. 500. Oi. Cik Nisha. Tanya Cik Alif pula. Soalan dia simple. 500 dulu lah. Kita tanya intern kita lah. Intern kita Okay, Cik Wan. Barang yang dah beli apa semua? 400. Intern pun 400. Kau tak nak intern manager apa? Admin stokis pula. Cik Daniel. Ya saja. Beli baju raya semua dah berapa dah habis? Dalam banyak dalam 80. Lapak. Oi, pelik. Nampak? Admin stokis lagi murah sebenarnya. Cuba tengok siapa Tanya paling berapa? tinggi. Paling tinggi saya ke Nisha. Berapa? 200. Salah. Dia menang dia adalah manager kita, Puan Jua, 2,000. Awak buat apa? 2,000. Ha. Banyak. Okay, moral of the story, intern kat sini pun best. Orang kerja manager pun best. Stokis admin kita sebenarnya banyak je. Dia expand tapi dia macam humble kan. Kecil kita panggil dia. Apa-apa hal pun Bapak Isu.